masuk neraka. Sebab tu kita dalam kuliah banyak kita kata ke orang puan. Ada orang puan dia mari komplain, "Ustaz, berapa banyak nak kata ke orang puan, orang lelaki sikit je kena." Dia komplain gitu. Nampak? Dalam email dia tak puas hati. Ada yang dalam Yahoo, dalam macam-macam dia komplain. Tak, dia kata saya kata orang lelaki pun kena juga. Awak dengar molek-molek. Tak tahu dah, saya dengar banyak dah kuliah tak, tapi banyak orang puan kena. Saya pun baca hadis ni. Sebab ramai perempuan masuk neraka. Faham? Itu sebab ni. Yang kata banyak masuk neraka bukan berita TV3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak bercakap macam kita, pakai otak je, pakai ikut keluar je. Nabi bercakap daripada wahyu yang diwahyukan daripada Allah. Nampak? Bila dia kata ramai perempuan masuk neraka, kita kena terima lah. Nampak? Sebab apa ramai masuk neraka? Maka aku bertanya kepada Jibril, "Wa kaifa zalik ya Jibril?" Kenapa jadi begini? Ramai masuk neraka ni. Jibril jawab 3 sebab. 3 sebab. Yang pertama, wazalika likillati ta'atihinna lillah. Kerana tak ramai yang taat kepada Allah. Yang kedua, wali rasulihi, tak taat kepada perintah Nabi. Yang ketiga, walikillati ta'atihinna li azwajihinna, dan sedikit sangat daripada kaum wanita yang taat kepada suaminya. Faham tak? Sebab ni, kalau kita tanya orang puan, saya ngajar daripada Perlis sampai Johor, kita sempat berjumpa dengan muslimat, kita kata betul tak ramai orang puan suka lawan suami tu? Betul dia orang aku. Tu yang kata betul tu yang ikut kuliah semua. Dalam dia ikut tu, tanya kita ngajar bab api neraka, takut ustaz khabar neraka, takut semalam dah 2 hari takut. Nampak 3 hari ni jetik hidung laki dia pula. Tapi bukan hak di Melawati ni, hak Ampang tu. Ini betul. Nampak? Jadi bahagia yang sebenar 3 perkara. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat suami. Dengar, tak ada dah hak lain. Bila sebut taat pada Allah, taat pada Rasul, 2 ni dia panggil taat agama. Kerana agama mari dari 2 benda je, Quran, hadis. Daripada Quran, daripada hadis, ulama pun ambil, ada yang pakai yang terus jadi nas, dan ada yang dengan ijtihad, dengan qiyas. Inilah sumber agama. Taat Allah, taat Rasul, beragama. Makna perempuan yang beragama syarat nak dapat bahagia. Yang kedua syarat dia taat kepada suami. Jadi kebahagiaan daripada yang telah dijelaskan oleh ta'rif Rasulullah, maka salahlah ta'rif yang kita beri. Kebahagiaan dengan sebab ramai anak, kebahagiaan dengan sebab kita mewah, banyak tanah, menega besar, rumah besar, bukan belaka. Bukan. Kebahagiaan taat Allah, taat Rasul, taat suami, walaupun miskin. Dalil isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri para sahabat, mana ada kaya macam kita, baik tak ada dalam rumah. Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah, kahwin dengan sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu an. Orang hebat, di antara 5 permata wanita pada alam, Siti Fatimah. Orang hebat atas muka bumi, termasuk planet Mustari, Pluto, Hadari, 5 jenis saja. 5 nama ni. Pasal apa 5 nama ni saja? 5 nama saja disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Faham? Siapa dia? Maryam, bonda Nabi Isa alaihissalam. Aisyah, isteri Fir'aun. Nampak? Siti Fatimah, Siti Khadijah, dan Masyitah dengan ta, bukan dengan te. Dalam hadis ada sebut
ini wanita hebat. Nampak? Ha, inilah orang bahagia.